Hi guys, welcome back to my channel. Best tak kerja dengan Pika? Best ke? Kenapa? Sangat. Kenapa kak? Bos baik sangat, macam keluarga, macam saudara. So benda pertama yang kita akan buat dah print kan, kita dah print WB. Sebenarnya bisnes ni dia terpulang pada orang tu, macam mana dia manage. Sebab tu lah Pika cakap daripada awal tadi, kita perlu ada hubungan yang baik dengan staff. Okay, untuk satu ni, so kita pack. Setakat ni okey tak? Live semua? Okey, sangat-sangat. Dia satu set RM6 ada 5 ketul. Tadi Pika rasa Pika nak makan mi kari. Hari ni Sabtu, Pika nak vlog sikit lah kan. Sebabnya hari ni Pika pergi office. So, sebelum pergi office, Pika nak breakfast dulu. So, let's go. Pika nak makan nasi tau pagi ni. Jadi, Pika tak nak makan roti canai ke apa. So, kita breakfast nasi. Tengok muka yang dipaksa bangun. Bangun pagi. Ni tengok ni Ini semua bukan jenis yang bangun pagi ni. Tu seorang tu. Nampak tak? Ini ikan keli ya. Lepas tu ada daging, lepas tu kecap. Okey, lepas tu air kosong. Yang tengah tunggu makanan tu. Makan apa? So ya, Pika dah siap makan. Tapi tunggu diorang ni sebab diorang ni belum siap makan lagi. Tu tengok tu. Belum siap makan lagi. Siap. Sebenarnya Pika sendiri pun dah lama tau tak masuk office. Dah macam kalau 3 minggu sekali ke Pika masuk office ataupun 2 minggu sekali ke, macam tu je untuk check apa semua. Tapi disebabkan hari ni staff Pika untuk sorting order dia tak datang. Dia ada hal family, jadi Pika terpaksa masuk hari ni untuk check balik lah. Sebab kita ada part timer yang buat. Cuma kita tak naklah benda tu tersalah kan. So kita kena datang untuk check juga. Benda ni boleh je kita post hari Isnin. Sebabnya hari ni hari Sabtu kan. Untuk settlement order tu boleh je hari Isnin ni, dia proses hari Isnin. Tapi kita nak cepat, kita nak customer kita pun dapat cepat item. Okay, setiap order diorang kita nak percepatkan kalau boleh. Sama juga macam kita punya settlement payment. After 3 hari customer terima barang, baru kita orang seller ni dapat payment lah kan. Jadi benda tu akan makan masa. Kalau kita drag hari ni hari Sabtu, kita post barang hari Isnin, itu pun dah makan masa berapa hari dah. Customer pun akan tunggu lama. Kita tak nak sebenarnya customer tunggu lama. Jadi nak tak nak kita datang hari ni kita settle. Yang mana kita boleh settle, kita settle sedaya upaya juga macam tu. Sebabnya ada banyak juga order. Macam rugi juga kan. Kalau sale beribu-ribu, kita tak nak settle hari ni, kita tunggu hari Isnin, benda tu akan jadi rugi. Rugi masa, rugilah, banyak kerugian. Macam tu. So Pika decide untuk datang, tengok apa yang boleh tengok, apa yang boleh buat. Walaupun staff tak ada, kita settle juga. Kita nak benda tu, proses tu cepat. Sebenarnya Pika nak bawa juga ni anak-anak duduk office je. Duduk dengan Pika dekat office ni. Tapi sebab daddy diorang cakap tak payahlah, duduk rumah je, nanti diorang menyebuk, mengacau. Jadi kejap lagi diorang akan balik dengan daddy diorang. So Pika dekat office ni lah. So tunggu je lunch hour je lagi, barulah kita orang daddy diorang datang jemput mami. Betul tak? Betul. Biar kalau duduk rumah. Betul. Bye mami, kerja elok ya. Pika ni tengah tunggu suami Pika settle untuk print order tau. Sebenarnya Pika tak pandai pun nak print order tu. Print WB tu kan tak pandai pun. Jadi dia yang settlekan print order semua. Dah siap dah tu. Pika pun nak masuk office dah. Let's go. Okay, kita dah sampai office korang. So sekarang ni kita tengah sorting order lah. Korang tengok ni staff kita ni. Ni tengah sorting order. Buat apa tu? Sorting barang. Banyak tak order hari ni? Banyak.
So benda pertama yang kita akan buat, dah print kan. Kita dah print WB. WB tu apa? WB ni macam ni korang. WB ni macam ni. Nampak tak? Sekejap. WB ni macam ni lah. Akan ada banyak WB. Print WB kita tadi, kita akan sorting. Setiap order tu tak sama tau korang. Kita banyak jenis order. Maksudnya set makeup. Kita kan jual set makeup. Jadi benda tu bukan satu jenis set makeup, ada macam-macam jenis. Jadi kita akan sorting lah mengikut permintaan customer daripada WB tadi. Itulah korang tengok ni. Tengah sorting order ni dia akan check dekat handphone. So korang akan tengok kat sini, ordernya akan lain-lain. Setiap orang tu dia order tak sama. Ada yang dapat bedak, ada yang nak ni set aloe vera. So bendanya tak akan sama. Okey, benda tak akan sama, set makeupnya tak akan samalah untuk setiap order tu. Kena tengok betul-betul, okey? Kena tengok betul-betul tau kak. Tengok betul-betul kak? Ya. Tengok tu. So prosesnya macam ni lah. Kita akan scan order, ikut WB kita tu. Ikut WB kita tu, baru kita asingkan dekat sini. Okay. So sekarang ni kita kan dah tengah sorting barang ikut customer punya order kan. Lepas tu kita akan pergi ke packing order. Packing order tu biasanya memang kita akan bubble wrap lah. Bukan kebanyakan, memang mostly kita packing by bubble wrap lah, sebab barang kita fragile. Macam melibatkan eyeshadow, melibatkan foundation, apa semua, lipstick kan. Kita memang bubble wrap guna benda ni. Okay, guna benda yang ni. So semua-semua tu dulu Pika buat sendiri tau. Daripada sorting, daripada print, daripada bubble wrap, semua memang Pika buat sendiri. Tapi sekarang alhamdulillah semua tu staff Pika yang buatkan. Sekarang ni termasuklah kita punya marketing pun, kita dah ada orang yang marketkan kita punya produk. So macam sekarang alhamdulillah lah, ada peluang sikit lah untuk Pika recording the video, buat vlog banyak-banyak untuk korang. Okay, sekarang Pika nak tanya staff Pika. Salah seorang staff Pika, dia best tak kerja dengan Pika? Kak, Akak best tak kerja dengan Pika? Best ke? Kenapa? Sangat. Kenapa kak? Bos baik sangat, macam keluarga, macam saudara. Tengok. Dia ada kerja lama tau dengan Pika. 2 tahun kak? 2 tahun kan? Ya, 2 tahun. Ni staff paling lama lah kerja dengan Pika. Alhamdulillah setakat ni memang memang Pika pun suka kerja dia. Dia packing parcel, kemas-kemas juga. So setakat ni memang Pika sukalah. Kebanyakan staff Pika memang tahan lama dengan Pika sebab Pika suka. Kalau Pika tak suka, sekejap je. Kadang 2 hari je. Macam tu. So basically kalau kita punya staff, kita memang kita nak staff yang kita seronok bekerja dan kita percaya untuk lepaskan kita punya bisnes kan. Make sure yang kita percaya dengan staff kita dan kita ada hubungan yang baik lah dengan staff. Macam tu. Kalau bab yang berkaitan dengan marketing semua kan, untuk video-video apa semua, ni ada seorang lah yang tolong Pika juga. Setakat ni okey tak? Live semua? Okey, sangat-sangat suka live. So dia memang live dah berapa Dah 2 tahun, 3 tahun. Dah 3 tahun live. Setakat ni dah 3 tahun dia live. Alhamdulillah lah, masih live sampai sekarang. Dan sekarang ni pun sebabnya staff tak datang, yang bahagian sorting semua ni, so kita proceed lah. Dia pun boleh juga buat untuk sorting-sorting semua ni pun dia boleh. Sebab ni daripada situ juga. Dia daripada asalnya sorting barang, sekarang dah buat live, dah tak sorting barang lagi. Dulu sorting barang tau, banyak juga. Sekarang tak lagi. Alhamdulillah, kita dah macam okey lah. Kita grow, walaupun slow-slow kita still grow. Yang penting kita tak stop. Bisnes memang macam tu lah. Ada yang laju lah, ada yang macam Pika sendiri. Pika sebenarnya seorang yang takut tau. Seorang yang penakut. Maksudnya kita tak suka grow yang terlalu macam cepat. Kita tak suka. Sebab kita, bila kita sedar kita ni penakut, jadi kita buat step by step. Tak apa, slow. Tak apa, janji steady kan. Bila kita dah dapat barang tadi kan, kita akan packing dia macam ni. Kita packing dengan plastik dulu macam ni. Lepas tu kita letak note lah sikit untuk customer aware. Lepas tu barulah kita packing dengan bubble wrap macam ni. Ni bubble wrap korang macam ni. Okey, akak ni akan packing dengan bubble wrap. Kita punya parcel ni kan, kita punya item ni.
Sebab benda ni fragile awak. Bukan senang-senang ya nak post macam tu je, nanti kejap lagi pecah. Nampak tak? Itu eyeshadow, itu bedak. Memang cepat pecah semua ni. Jadi memang kita akan guna bubble wrap lah. Setebal yang boleh. Ini bukan satu kali ni je. Bukan satu lapis. 3, 4, 5 lapis yang ni. Okey, untuk satu ni. So kita pegang. Dah siap. Bila kita dah siap packing tadi, kita akan letak dalam kita punya flyer lah. Ikut saiz. Flyers ni ada saiz tau. Bukan saiz kecil macam ni je. Daripada besar ke kecil. Yang ini memang kecil-kecil. Jadi flyersnya memang kecil lah. Okey, yang ni pula ni korang. Kalau jenis macam parcel barang makeup ni, ada yang tak sama ke ataupun yang nak tukar-tukar ke, kita akan check customer satu-satu tau. Kita akan check seorang by seorang untuk kita inform ataupun untuk kita negotiate lah apa-apa yang perlu kan. Tengok ni. Bukan 1-2 orang ni. Ini 4-5 orang customer ni kat sini ni. Nampak? So ya, macam itulah prosesnya setiap hari. Kalau orang tanya Pika lah, bisnes ni okey ke? Macam mana ke best ke tak kan? Sebenarnya bisnes ni dia terpulang pada orang tu. Macam mana dia manage. Kalau orang tu boleh manage, boleh terima perjalanan bisnes dia macam mana, okey. Kadang-kadang bisnes ni kita tak boleh cakap dia sentiasa naik. Dia sentiasa bagus, tak ada. Dia akan ada satu titik di mana kita akan drop, kita akan mendata. Jadi macam mana kita nak handle situasi macam tu? Kita kena tahu handle. Lagi satu, kalau kita sebagai pendiri bisnes yang memiliki bisnes tu, kita kena tahu macam mana kita nak control kita punya staff lah. Kalau yang ada staff kan, kita nak control kita punya staff, macam mana dia orang bekerja, apa yang kita perlu bagi arahan kat dia orang. Kalau kita pandai bab tu, kalau kita boleh manage bab-bab tu, insya-Allah lah memang senang perjalanannya. Walaupun setiap hari tu memang akan ada lah masalah. Contoh masalah, kalau masalah bagi Pika, masalah simple macam tiba-tiba barang kita post pecah, ataupun customer dapat barang tak cukup, ataupun customer cancel order. Itu bagi Pika adalah masalah kecil. Tapi kalau kita sentiasa buat masalah kecil-kecil itu, benda tu akan jadi tak bagus untuk kita punya company, untuk kita punya business. Jadi benda-benda yang kecil tu Pika memang selalu terapkan kepada staff-staff Pika untuk sentiasa jaga. Yang kecil tu lah akan jadi besar nanti bila kepercayaan customer hilang kan. Jadi kita kena sentiasa jaga benda-benda yang kecil-kecil tu. Kalau benda-benda yang besar tu apatah lagi kan. Setakat ni lah, kalau benda-benda yang besar macam masalah yang besar-besar sangat tak ada. Masalah yang kecil-kecil tu kita macam cuba sedaya upaya untuk pastikan dapat diselesaikan. Masalah tu biasa, tapi macam mana kita handle dan kita selesaikan masalah tu, tu yang lagi penting sebenarnya. Sebab tu lah Pika cakap daripada awal tadi, yang mana kita perlu ada hubungan yang baik dengan staff. Pika memang tak akan orang kata teragak-agak lah untuk lepaskan staff yang Pika rasa Pika tak boleh bekerja dengan baik dengan dia lah. Sebabnya Pika sejenis yang memang akan lepaskan Pika punya kerja yang banyak tu kepada staff. Kadang-kadang Pika memang tak masuk office langsung. Memang tak masuk pun. Dalam sebulan pun boleh kira berapa kali Pika masuk. Tapi kalau kita bagi dekat orang yang kita memang tak suka dan kita tak percaya kan, macam mana kita nak bagi? Macam mana kita nak bagi orang handle benda yang yang kita sayang macam tu kan. Contoh macam tu lah, yang kita sayang, lepas tu kita bagi orang yang kita tak suka, yang kita tak percaya untuk handle. Memang tak lah. Itu yang Pika kata, hubungan baik dengan staff tu memang paling penting lah. Sebab kita boleh tahu dia orang macam mana, macam mana kita boleh nak handle dia orang, macam mana. Yang penting kita sendiri sebagai pendiri bisnes ni kena betul-betul yakin yang orang tu boleh jadi pengganti kita. Kalau kita kata kita rasa kita tak boleh, tak apa, kita cari lain. Sebab kat dunia ni ramai lagi nak kerja, jangan risau. Cuma kita kena make sure lah benda tu. Kena make sure hubungan kita dengan staff, sebab orang tu akan jaga bisnes kita, akan jaga perkara yang paling kita sayang, yang memang akan jaga pendapatan kita kan. Jadi memang penting sangat-sangat. Baik.
Aisyah buat ke? Jom. Hello, good morning. Hello. So sekarang kita nak pergi post barang Lazada dengan Shopee dulu. Sebab hari Sabtu diorang tutup awal. Kalau sekarang ni dah tengah hari, kita memang dah lapar pun. So kita lepas post barang tu kita nak pergi makan juga. Lapar ni tahu tak? Mengantuk. Betul lah. Tak batuk, mengantuk. Kakak kata mengantuk. Macam dia kakak nak tidur. Shopee pun you nak pergi post barang kan? Ini siapa punya? Dah sampai dekat tempat yang nak beli makanan tu macam gerai-gerai. Kat tepi jalan dia banyak-banyak macam tu kan. Jadi Pika rasa Pika nak makan mi kari. Rasanya. Tapi tak tahulah akak yang jual mi kari tu ada ke tak hari ni, Sabtu ni. Ada ke tak kak? Wow. Saya nak mi kari. Mi kari. Siapa nak mi kari lagi? Ha? Ya. Kita nak pergi mana ni? Nak beli air. Kita nak pergi? Beli air makanan. Nak beli air. Nak beli air. Beli hot tak pedas ni? Moyak kan tak pedas? Moyak tak pedas dia? Kalau you apa dah masuk you. Nak makan ke apa Aisyah? Ada Kat sini kita nak makan laksa pula. Mi kari ke apa? nasi ayam tak. Nasi ayam pun. Kau nak apa? Kijak jual macam. Tahu lah mu jual. Ke dia? Ya, aku nak buat tu lah. Tahu aku gede lah. Kau nak teriyaki? Tahu apa kau? Kau belah tak kena. Ya, masih dulu. Ya kak? Macam mana dah? Dia satu set RM6 ada 5 ketul. Satu set RM6. Berapa? 5 ketul. 5 ketul. Yang tu 2, yang ni 3 lah. Boleh. Ini 2 eh? Mm-mm. Ini 3. RM6 ya tak? Terima kasih jual. Beli. Siap, kita dah siap beli makanan dah. Tada, jom balik. Kita dah sampai kat rumah. Tadi kita orang lalu tepi jalan tu ada nampak pisang tanduk. So kita beli pisang tanduk juga. Dekat tepi jalan tadi. Lepas tu korang, sekarang kita dah sampai kat rumah. So Pika nak makan. Pika nak solat. And tu sajalah vlog kita pagi ni, hari ni. Tunggu next vlog Pika, okay?
Thank you korang. Yang belum subscribe boleh subscribe dulu. Tekan loceng untuk notifikasi. Bye-bye.